Malam itu, saya tidak dapat melelapkan mata, asyik terbaring di atas katil. Saya tidak dapat lari daripada kenangan siang tadi. Pandangan mata Encik Razak yang tajam, nafasnya yang kasar dan bahang tubuhnya yang menyelubungi seluruh badan saya terus terbayang. Inilah perasaan pertama yang saya alami dalam hidup saya yang sudah mencecah 54 tahun. Tidak, mungkin ini bukan perasaan, tetapi naluri. Keinginan untuk bertemu dengannya lagi lebih kuat daripada rasa bersalah kerana meniduri suami sahabat baik saya sendiri selama 30 tahun. Mungkin sejak dari saat itu, saya sudah pun melintasi garisan yang tidak boleh diputarkan kembali. Sebelum cerita bermula, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan like. Sokongan anda amat saya hargai. Nama saya Faridah, umur saya 54 tahun. Saya tinggal bersama suami di sebuah pangsapuri lama di Subang Jaya. Suami saya, Jamal, berumur 56 tahun dan bekerja sebagai pemandu lori penghantaran pada waktu malam. Dia pergi kerja ke pusat logistik pada pukul 7 malam dan pulang pada waktu subuh, jadi di rumah dia hanya tidur. Saya sudah tidak ingat bila keintiman kami sebagai suami isteri mula pudar. Bila kali terakhir kami tidur bersama pun saya tidak ingat, mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Itu pun hanya sekejap, sekadar menunaikan kewajipan. Anak perempuan saya sudah berkahwin dan berpindah ke Australia 4 tahun lalu, manakala anak lelaki saya pula menyambung pelajaran di universiti tahun lepas. Rumah semakin sunyi dan hati saya turut terasa kosong. Saya hanya menjalani hari-hari tanpa sebarang makna. Tetapi, bulan lepas, Salma, sahabat karib saya selama 30 tahun, datang ke rumah. Salma sebaya dengan saya, 54 tahun. Kami tinggal di blok sebelah, B6003, dan kami sangat rapat sejak berkahwin. Kami selalu pergi ke pasar bersama, bersenam bersama dan mencuba kedai makan baru bersama. Namun, penampilan Salma pada hari itu sangat mengejutkan. Wajahnya cengkung sehingga tulang pipinya menonjol dan matanya kelihatan lesu. Wajahnya yang ceria seperti biasa sudah hilang entah ke mana. Sebaik sahaja Salma duduk di dapur, dia mula menangis. Katanya dia sangat penat, rasa macam nak mati. Dia asyik memintal-mintal jarinya, jelas sekali dalam keadaan resah. Apabila saya bertanya apa yang berlaku, dia mula bercerita tentang suaminya. Katanya, semakin tua, perangai suaminya semakin menjadi-jadi. Suami Salma, Encik Razak, berumur 57 tahun. Dia seorang bekas pegawai polis yang tegap dan telah berkhidmat lebih 20 tahun. Sejak bersara 2 tahun lalu, dia bekerja sebagai pengurus penyelenggaraan pangsapuri, jadi dia lebih banyak menghabiskan masa di rumah. Kata Salma, tenaganya yang kuat itu sebaliknya menyeksanya. Salma merendahkan suara dengan wajah yang merah padam. Dia berkata, tenaga batin suaminya pada waktu malam terlalu kuat sehingga dia tidak tertahan. Sekali mula, paling kurang 2 jam. Semalam, katanya, berlanjutan sehingga pukul 4 pagi. Saya terkejut. Pada usia kami, 2 jam, sampai pukul 4 pagi, saya bertanya sama ada dia sudah ke hospital, tetapi dia menjawab malu untuk pergi. Macam mana perempuan umur 54 tahun nak cerita benda macam ni pada doktor? Katanya sambil menggelengkan kepala. Salma terus mengadu. Katanya, keadaan menjadi lebih teruk selepas suaminya bersara. Setiap malam suaminya meminta dan jika dia menolak, suaminya akan merajuk. Dia menangis terdesak-desak, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum bersara, katanya, masih boleh tahan lagi. Kadang-kadang suaminya letih selepas bekerja dan terus tidur. Tetapi sekarang, dia benar-benar takut. Bunyi pancuran air dari bilik mandi sahaja sudah membuatkan badannya kaku. Bunyi tapak kaki Encik Razak berjalan ke bilik tidur sudah cukup untuk membuatkannya mahu melarikan diri. Air mata bergenang di matanya. Lebih baik kalau dia ada perempuan lain, katanya terdesak. Biar dia salurkan tenaganya di tempat lain. Kalau tidak, lebih baik saya mati saja. Hati saya pilu melihat keadaan Salma yang terdesak. Tetapi pada masa yang sama, saya malu untuk mengaku. Timbul rasa ingin tahu yang aneh. Lelaki berumur 57 tahun yang mampu bertahan selama 2 jam? Suami saya, 3 bulan sekalipun payah, itu pun 5 minit sudah selesai. Saya cuba memujuknya, mungkin sebab Encik Razak masih sayangkan kau. Saya menambah, suami aku langsung tak pedulikan aku lagi. Tetapi Salma bertanya, kau cemburu ke? Aku ni rasa macam nak mati. Dia mengeluh sambil menekuk mukanya.
Kira-kira 4 hari kemudian, Salmah menelefon saya lagi. Dia kata ibunya di Kedah sakit dan dia perlu pulang ke kampung selama seminggu. Dia meminta tolong, boleh tak kau masakkan sikit sambal dengan lauk pauk untuk suami aku? Dia risau meninggalkan Encik Razak seorang diri. Saya teragak-agak sejenak, tetapi saya tidak sampai hati menolak permintaan sahabat baik saya. Saya mengambil sambal tumis, ayam masak kicap dan sayur campur yang saya masak sendiri dari peti sejuk dan memasukkannya ke dalam beg plastik yang berat. Apabila saya berdiri di hadapan pintu rumah Salmah di B6003, jantung saya berdegup kencang secara tiba-tiba. Rumah ini sudah saya kunjungi selama 30 tahun, tetapi kenapa hari ini terasa begitu asing? Saya menekan kata laluan dan masuk ke dalam. Salmah, ni aku Faridah. Aku bawakan lauk. Jerit saya. Ruang tamu sunyi. Seketika kemudian kedengaran bunyi dari dalam dan Encik Razak keluar dengan hanya memakai kemeja T longgar. Mata kami bertentangan. Pada saat itu, kata-kata Salmah terngiang-ngiang di fikiran saya. Wajah saya terasa panas dan saya cepat-cepat mengalihkan pandangan. Encik Razak mengambil beg plastik itu sambil berkata, "Terima kasih, susah-susah je, minta maaf." Dia tersenyum. Tetapi senyumannya kelihatan aneh, seolah-olah sedih. Saya rasa saya perlu mengatakan sesuatu. "Mesti Encik Razak seronok Salmah balik kampung, kan?" tambah saya. Encik Razak diam seketika. Kemudian, dia mengeluh perlahan dan mula bersuara. Katanya, memanglah seronok, tetapi sekarang, walaupun di rumah dia sentiasa rasa kosong, orang nampak saya masih sihat dan tegap, tapi sebenarnya hati saya kosong, katanya. Salmah selalu mengelak daripada saya. Walaupun kami berdua di rumah, saya rasa lebih sunyi, luahnya. Pandangannya tajam tetapi bergetar. Ia seperti jeritan kesunyian seorang lelaki yang tersembunyi di sebalik penampilan yang gagah. Saya tidak dapat mengalihkan pandangan saya. Jantung saya berdebar aneh. Saya bertanya dengan berhati-hati, bukankah itu hanya kerana kesunyian? Suara saya yang bergetar bergema di ruang tamu yang sunyi itu. Pada saat itu, jantung saya berdegup lebih laju. Encik Razak menyambung, dia tahu Salmah sangat menderita kerananya. Saya terkejut dengan pengakuan tiba-tiba itu. "Tak adalah, kenapa cakap macam tu?" tanya saya. "Saya tahu semuanya," jawabnya. "Dia tahu permintaannya terlalu banyak, tapi saya tak boleh kawal," katanya. "Semakin tua, semakin menjadi-jadi." Dia tersenyum pahit sambil berkata, "Salmah selalu cuba mengelak." Pandangan mata Encik Razak kelihatan sayu. Berbeza dengan tubuhnya yang sasar, dia kelihatan seperti seorang lelaki yang kesepian. Saya berkata, "Biasanya orang kata bila dah tua, keinginan macam tu berkurang. Tapi Encik Razak nampaknya istimewa. Mungkin sebab lama bersukan, jadi tenaga masih banyak." Dia tersenyum sedih. Salmah kata, "Saya macam binatang." Pada saat itu, pandangan mata Encik Razak menjadi panas. Ada emosi yang mendalam dalam pandangannya ketika menatap saya. "Saya tak tahu kenapa saya rasa tertarik pada awak padahal awak kawan baik isteri saya," gumamnya. Tiba-tiba Encik Razak memegang tangan saya. Tangannya panas, tetapi saya tidak mampu menolaknya. "Boleh saya peluk awak sekejap?" tanyanya dengan suara bergetar. Dalam 54 tahun hidup saya tidak pernah melihat pandangan mata lelaki yang begitu mengharap. Suami saya, Jamal, selalu mengelak dengan alasan penat, tetapi lelaki ini benar-benar menginginkan saya. Saya mengangguk tanpa suara. Apabila Encik Razak memeluk saya, wajah saya terbenam di dadanya yang bidang. Saya dapat merasakan keteguhan seorang lelaki yang pernah berkhidmat lama sebagai polis. Nafasnya yang kasar dan kehangatan tubuhnya menyelubungi saya. "Awak betul-betul tak apa-apa?" tanyanya. "Awak tahu kan kenapa Salmah menderita? Awak tak apa-apa ke?" Saya menjawab, "Saya berbeza daripada Salmah. Saya nak buktikannya." Dan begitulah kami telah melanggar batas. Apabila Encik Razak mendukung saya ke bilik tidur, saya sudah bersedia. Ternyata kata-kata Salmah tidak berlebihan. Saya terkejut seketika, tetapi Encik Razak sangat lembut. Dengan pengalaman yang lama, dia memimpin suasana dengan perlahan. Dia menenangkan saya dan mendekati saya dengan berhati-hati. Apabila ia bermula, tanpa sedar suara saya terkeluar, perasaan yang tidak pernah saya alami seumur hidup. Ia sangat gairah sehingga saya sesak nafas, tetapi pada masa yang sama mendebarkan. Saya takut, tetapi mahu meneruskannya. Sakit, tetapi ada perasaan aneh yang datang. "Tak apa, kita buat perlahan-lahan," gumamnya. "Tetapi sebaik sahaja bermula."
Encik Razak berubah menjadi orang yang berbeza sama sekali. Ia berterusan selama hampir 2 jam tanpa henti. Saya beberapa kali hampir pengsan. Saya menjerit, cukuplah. Tetapi Encik Razak tidak berhenti. Sikit lagi, dengan tenaganya yang tidak pernah surut, saya hanya mampu menyerahkan diri. Yang anehnya, semakin lama, badan saya mula menyesuaikan diri. Kesakitan awal perlahan-lahan berubah menjadi perasaan lain dan akhirnya, saya pula yang lebih menginginkannya. Ia adalah emosi yang paling kuat yang pernah saya rasakan dalam 54 tahun hidup saya. Momen yang tidak pernah saya alami dengan suami saya. Selepas selesai, saya tidak mampu berjalan dengan betul. Seluruh badan saya sengal dan kaki saya menggeletar. Seluruh badan saya terasa lesu dan penat. "Awak okey?" tanya Encik Razak. Saya hanya mampu mengangguk dan menggumam, "Hebatnya." Encik Razak tersenyum puas. "Salma selalu kata dia tak tahan, tapi awak berbeza," katanya. Ketika saya pulang ke rumah, Encik Razak memapas saya hingga ke pintu. Dia kelihatan serba salah melihat saya tidak dapat berjalan dengan betul, tetapi pada masa yang sama, dia kelihatan bangga. Malam itu, walaupun terbaring di katil, seluruh badan saya terasa sakit. Tetapi pada masa yang sama, saya berasa sangat feminin. Walaupun saya ditakluki sepenuhnya sebagai seorang wanita, saya tidak membencinya. Sambil baring di atas katil, semua detik tadi bermain semula di fikiran saya. Jantung saya masih berdegup kencang dan getaran aneh masih terasa. Ketika saya sedang memikirkan Encik Razak, dia menelefon pada 11 petang. Dia bertanya bagaimana keadaan badan saya. Saya menjawab dengan jujur. "Sakit, tapi nak lagi." Saya sendiri terkejut mendengar kata-kata saya, tetapi itu adalah kebenarannya. Malam itu, sebaik sahaja suami saya, Jamal, pergi kerja, saya segera menuju ke B603, rumah Salma. Kali ini, saya sengaja memakai skirt pendek. Apa yang saya buat pada usia 54 tahun. Tetapi selepas bertemu Encik Razak, saya berasa seperti kembali ke usia 25 tahun. Sebaik sahaja Encik Razak membuka pintu, matanya bersinar dan dia terus mengangkat saya. Dia membaringkan saya di sofa ruang tamu dan kami berciuman. Saya sudah bersedia. Kali kedua lebih hebat daripada yang pertama. Kerana sudah mengalaminya sekali, saya lebih mudah menerimanya. Walaupun masih penat, saya menerimanya sepenuhnya dan malah lebih menikmatinya. Encik Razak menyedari badan saya sudah biasa, menjadi lebih ganas. "Boleh tahan ke?" tanyanya. "Saya boleh terima semuanya," jawab saya. Selama 3 jam, kami bermula dari sofa ruang tamu, ke katil, kemudian ke bilik air dan kembali ke bilik tidur. Sambil kami bergerak ke setiap sudut rumah, Encik Razak berbisik, "Awak memang hebat. Jauh lebih baik daripada Salma." Bagi Salma, ia adalah penderitaan, tetapi bagi saya, ia adalah nikmat. Selama seminggu Salma berada di Kedah, kami bertemu setiap hari, siang dan malam. Setiap kali, ia berlangsung sekurang-kurangnya 2 jam, malah kadang-kadang 2 kali sehari. Rasanya macam nak mati, tetapi pada masa yang sama, saya sangat menikmatinya. Kaki saya menggeletar dan saya penat, tetapi saya tidak dapat berhenti. "Saya dah gila sebab awak," bisik kami antara satu sama lain. Hubungan kami seperti dadah, sekali terjebak, mustahil untuk dilepaskan. Saya rasa bersalah terhadap Salma, tetapi kami berdua sudah ketagih antara satu sama lain. Encik Razak gembira kerana bertemu wanita yang dapat menerimanya sepenuhnya dan saya pula gila kerana buat pertama kali dalam 54 tahun, saya mengenali nikmat sebenar. Malam sebelum Salma pulang dari Kedah, dengan fikiran bahawa ini mungkin kali terakhir, kami meneroka satu sama lain dengan lebih gairah, seperti orang gila. Selama 3 jam tanpa henti, saya hampir pengsan. Seluruh tenaga saya seolah-olah hilang. "Ini yang terakhir," bisik kami dengan rasa kecewa. Kami berciuman buat kali terakhir. Rasa kecewa kerana tidak akan dapat merasai nikmat ini lagi lebih kuat daripada rasa bersalah kerana mengkhianati sahabat baik saya selama 30 tahun. 4 hari selepas Salma pulang dari Kedah, pada 11 petang, Salma datang ke rumah saya. Wajahnya kelihatan segar apabila dia melangkah masuk. Wajahnya yang lesu dan penat semasa lawatan terakhirnya sudah tiada, digantikan dengan ekspresi ceria ketika dia duduk di sofa ruang tamu saya. Salma mula bercerita sesuatu yang aneh. Katanya, Encik Razak sudah berubah sepenuhnya. Mungkin dia sedar sesuatu selepas tinggal seorang diri seminggu. Katanya gembira. Dia tak paksa macam dulu, sekarang dah sederhana. Dia menghela nafas lega.
Dah lama aku tak dapat tidur lena macam ni. Dalam hati saya rasa bersalah, tetapi saya menjawab dengan tenang. Baguslah macam tu. Mesti kau seronok. Sebenarnya, Encik Razak sudah cukup puas selama seminggu bersama saya. Jadi, apabila bersama Salmah, dia tidak lagi memaksa seperti dahulu. Kata Salmah, sekarang seminggu sekali sahaja, itu pun 30 minit sudah selesai. Mendengar itu, saya rasa bersalah, tetapi pada masa yang sama, ada rasa bangga yang aneh. Tetapi, kira-kira 2 minggu kemudian, Salmah menelefon lagi. Katanya keadaan ibunya di Kedah semakin teruk dan dia perlu pulang lagi. Kali ini, mungkin selama 2 minggu. Adakah ini takdir? Salmah sekali lagi bertolak ke Kedah. Kali ini, saya yang menghubungi Encik Razak terlebih dahulu. Saya menghantar mesej. Salmah dah balik kampung lagi. Malam ni saya datang. Balasan datang dengan cepat. Saya tunggu. Mesej yang ringkas. Tetapi saya dapat merasakan keghairahan di dalamnya. Fikiran bahawa saya akan bertemu dengannya sebentar lagi membuatkan wajah saya merah padam dan seluruh badan saya terasa panas. Kali ini, saya menjadi lebih berani. Kami bertemu pada waktu siang, waktu malam dan malah di bilik tidur rumah saya sendiri ketika suami saya, Jamal, sedang bekerja. Setiap kali Encik Razak datang ke rumah saya berasa cemas, tetapi debaran itu membuatkan saya lebih teruja. Suatu malam, selepas kami bersama di bilik tidur rumah saya, Encik Razak bertanya, "Awak dengan suami berapa kerap bersama?" Saya menjawab, "Hampir tak pernah. 3 bulan sekali pun belum tentu. Itu pun sebab saya yang merayu." Saya menambah, "Itu pun 5 minit dah selesai." Pandangan mata Encik Razak berubah. Kata-kata saya seolah-olah membuatkannya lebih terangsang. Dia mula menerkam saya dengan lebih ganas. Saya menjaga badan saya dengan baik, jadi bentuk badan saya masih elok. Sudah tentu ada bahagian yang kendur dan kedutan, tetapi Encik Razak berbisik bahawa semua itu comel dan cantik. "Awak sangat istimewa, sangat berbeza dengan Salmah," gumamnya. Apabila saya bertanya bagaimana berbezanya, dia menjawab, "Salmah selalu kata sakit dan mengelak, tapi awak terima semuanya dan menikmatinya." Itu benar. Saya menikmati segala-galanya tentang Encik Razak. Pada mulanya saya takut dan sakit, tetapi sekarang badan saya sudah terbiasa dan menerimanya tanpa masalah. Saya rasa saya tidak boleh hidup tanpanya lagi. Selama 2 minggu Salmah di Kedah, kami bertemu seperti orang gila. Pernah kami bersama 3 kali sehari. Pagi, tengah hari dan malam. Badan saya tidak bermaya. Rasanya macam nak mati. Saya tidak tahu berapa kali saya pengsan. Sambil meresapi kenikmatan itu ke seluruh badan, saya sering tertidur lena. Suatu hari, ketika kami sedang bersama di bilik tidur rumah Encik Razak di B603, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Apa kata kita bercerai dengan pasangan masing-masing dan kahwin?" Saya terkejut dan bertanya apa maksudnya. "Salmah tu kawan baik saya selama 30 tahun. Saya tahu," kata Encik Razak. "Tapi saya tak boleh hidup tanpa awak. Setiap malam dalam mimpi pun saya peluk awak. Saya juga begitu. Saya tidak dapat bayangkan hidup tanpa Encik Razak, tetapi itu adalah mustahil. Tak boleh ke kita terus macam ni, jumpa sekali-sekala?" Tanya saya. "Nampaknya macam itulah." "Saya akan cuba," jawabnya. Apabila Salmah pulang dari Kedah, kami kembali menjadi jiran biasa. Tetapi kami akan bertemu secara rahsia sebulan sekali atau 2 kali apabila Salmah pulang ke kampung atau apabila suami saya, Jamal, bekerja shift malam. Di pasar raya, di taman permainan Pangsapuri atau di tempat letak kereta bawah tanah, kami hanya bertukar pandangan untuk membuat janji temu. Kami merindui satu sama lain sambil menantikan pertemuan seterusnya. Tetapi, kira-kira 3 bulan kemudian, Salmah datang ke rumah saya lagi. Kali ini, riak wajahnya aneh. Tidak gembira, tidak juga sedih, tetapi kelihatan keliru. Sebaik sahaja duduk, Salmah berkata, "Encik Razak dah banyak berubah sekarang." Katanya, keinginannya tidak sampai separuh daripada dahulu. Seminggu sekali, itu pun 30 minit dah selesai. "Mula-mula aku rasa selesa dan gembira, tapi sekarang sebab terlalu jarang, aku rasa pelik pula," katanya. Saya terkejut. Tenaga Encik Razak sudah habis bersama saya, jadi dia tidak berdaya lagi dengan Salmah. "Bukan ke bagus macam tu?" tanya saya. "Memanglah selesa, tapi entah kenapa aku rasa kecil hati." "Jangan-jangan dia ada perempuan lain," katanya dengan nada curiga. Jantung saya berdegup kencang mendengar syak wasangka Salmah.
Saya cuba berlagak tenang dan ketawa. Apa merepek ni? Umur 57 tahun nak ada perempuan lain. Salma pun berkata, betul juga. Tetapi menambah, tapi sejak kebelakangan ni dia selalu keluar. Katanya banyak jumpa kawan-kawan. Encik Razak menipu bahawa dia akan berjumpa kawan-kawan untuk bertemu saya. Katanya, dia keluar 2 atau 3 kali seminggu pada waktu petang dan kadang-kadang tidak pulang sehingga pukul 11 malam. Saya semakin berlagak tenang dan berkata, dah tua-tua ni, kawan-kawan kan penting, biasalah tu. Tetapi dalam hati, peluh sejuk mengalir. Semakin masa berlalu, hubungan kami semakin mendalam. Ia bukan lagi sekadar hubungan fizikal, kami benar-benar jatuh cinta. Encik Razak berbisik bahawa dia mencintai saya dan saya juga merasakan perkara yang sama. Tetapi kadang-kadang, kata-kata Salmah terngiang-ngiang di fikiran saya. Jangan-jangan dia ada perempuan lain. Sejak hari itu, Salmah menjadi semakin tajam. Dia menjadi sensitif terhadap setiap pergerakan kecil Encik Razak. Pertemuan rahsia kami tidak lagi mendebarkan, sebaliknya semakin berbahaya. Terdapat ketegangan seolah-olah seseorang akan mendedahkan rahsia kami. Kawasan perumahan ini kecil, mata dan telinga ada di mana-mana. Pandangan Pak Cik pengawal, bisikan Mak Cik kedai runcit, pandangan jiran-jiran di dalam lift, semuanya mencurigakan. Suatu pagi, ketika saya hendak keluar untuk bertemu Encik Razak di B6003, saya terserempak dengan Puan Lim yang tinggal di tingkat yang sama. Dia tersenyum penuh makna dan bertanya, Puan ni, sejak Salma selalu balik kampung, rajin betul ke B6003 ya? Saya beralasan bahawa saya menghantar lauk setiap kali Salma pulang ke kampung, tetapi pandangan Puan Lim seolah-olah mengetahui sesuatu. Apabila saya memberitahu Encik Razak tentang perkara itu, dia berkata kami perlu lebih berhati-hati. Tetapi apabila kami saling berpandangan, semua kebimbangan hilang. Apabila saya berada dalam pelukannya, saya melupakan segala-galanya di dunia ini. Kami sekali lagi meneroka satu sama lain. Walaupun kami tahu ia berbahaya, kami tidak dapat berhenti. Kira-kira sebulan kemudian, Salmah datang ke rumah saya tanpa sebarang amaran, dengan menekan kata laluan pintu. Saya sedang duduk di sofa ruang tamu menonton TV dan wajah Salmah yang tiba-tiba muncul kelihatan pucat. Selepas menutup pintu, dia terus bertanya, kau dengan Encik Razak ada apa-apa kan? Suaranya bergetar. Nafas saya terasa sesak. Saya memaksa diri untuk ketawa dan berbohong. Apa kau cakap ni? Aku cuma hantar lauk je, tak ada apa-apa pun. Saya menambah, kami cuma terserempak beberapa kali di pasar. Tetapi pandangan mata Salmah seolah-olah sudah mengetahui kebenarannya. Walaupun tiada bukti, naluri seorang wanita memberitahunya sesuatu. Salmah memandang tepat ke mata saya dan berkata, dalam kereta Encik Razak ada bau minyak wangi perempuan, bau dia macam minyak wangi yang kau pakai. Dan katanya, dalam senarai panggilan telefon Encik Razak, ada satu nombor yang sama selalu muncul. Dia akan menyiasat siapa pemilik nombor itu. Peluh sejuk mengalir di dahi saya, tetapi saya terus menafikannya. Minyak wangi tu mungkin kebetulan je, kata saya. Panggilan tu mungkin kawan-kawan dia. Salmah merenung saya lama sebelum pulang. Tetapi sejak hari itu, persahabatan kami mula retak. Sejak hari itu, pertemuan saya dengan Salmah menjadi semakin janggal. Kami jarang berhubung melalui telefon dan apabila terserempak, kami tidak lagi dapat tersenyum mesra seperti dahulu. Pertemuan saya dengan Encik Razak juga menjadi lebih berhati-hati. Tetapi semakin dilarang, keinginan kami semakin kuat. Hakikat bahawa ia adalah hubungan terlarang membuatkan kami lebih tertarik antara satu sama lain. Kira-kira 2 minggu kemudian, pada suatu malam, Encik Razak datang ke rumah saya. Suami saya, Jamal, sedang keluar untuk penghantaran semalaman. Biasanya dia pulang sekitar pukul 2 pagi. Tetapi pada hari itu dia berkata ada penghantaran khas semalaman. Saya fikir ia selamat. Kami mula meneroka satu sama lain di bilik tidur. Lebih gairah daripada biasa. Mungkin kerana kami jarang bertemu kebelakangan ini, kehausan kami lebih membuak-buak. Ia berterusan selama hampir 2 jam tanpa henti. Saya mengalami beberapa detik kenikmatan dan Encik Razak juga kelihatan puas. Tetapi pada saat itulah kedengaran bunyi pintu depan dibuka. Jantung saya berdegup kencang seperti mahu meletup. Saya terdengar suara suami saya. Dia memanggil nama saya sambil masuk ke dalam rumah. Faridah, awak kat mana? Lori penghantarannya rosak, jadi dia pulang lebih awal daripada biasa. Kami tergesa-gesa memakai pakaian, tetapi sudah terlambat.
Pintu bilik tidur dibuka dengan kasar. Encik Razak hanya sempat memakai seluar dan terpaku, manakala saya menutup badan saya dengan selimut, tidak dapat bernafas dengan betul. Wajah suami saya, Jamal, dipenuhi dengan kemarahan dan rasa dikhianati. "Apa semua ni?" jeritnya. Badan saya kaku, tidak dapat berkata apa-apa. Bibir saya bergetar, tetapi tiada alasan yang terlintas di fikiran. Jamal berkata dia akan menelefon Salmah serta-merta. "Jangan, tolonglah," rayu Encik Razak, tetapi tidak berhasil. Dengan tangan yang terketar-ketar, Jamal mengangkat telefon. "Kau tahu tak suami kau dengan isteri aku tengah buat apa dalam bilik tidur rumah aku sekarang? Datang sini sekarang, tengok dengan mata kepala kau sendiri," jeritnya. Tidak sampai 30 minit, Salmah tiba di rumah kami. Wajahnya pucat lesi ketika dia merempuh masuk. Dia berlari ke bilik tidur dan suara tangisannya memecah kesunyian. "Kita kawan baik 30 tahun, Faridah. Macam mana kau boleh buat aku macam ni?" Kemudian, dia menarik rambut saya dan menghempas saya ke lantai. Dunia saya terasa gelap seketika. Pipi saya terasa pedih. Pada saat itu, persahabatan 30 tahun kami hancur berkecai. Salmah terus menangis dan menjerit, "Macam mana kau boleh buat macam ni? Kau ni bukan kawan, kau ni binatang. Aku percayakan kau, tapi kau khianati aku. Setiap hari kau datang rumah aku hantar lauk. Semua ni sebab kau nak buat kerja terkutuk ni ke? Macam ni je ke harga persahabatan 30 tahun kita?" Encik Razak hanya menundukkan kepala, tidak berkata apa-apa. Jamal menjerit, "Keluar dari rumah aku sekarang. Aku nak ceraikan kau." Salma berlari ke arah Encik Razak dan menumbuk dadanya. "Macam mana awak boleh buat saya macam ni? Kita hidup bersama 30 tahun, awak curang dengan kawan baik saya sendiri," jeritnya. Malam itu adalah neraka. Jeritan, tangisan, tuduhan, permohonan maaf, semuanya bercampur aduk seperti mimpi ngeri. Hanya pada waktu subuh barulah Salmah dan Encik Razak pulang ke B653 dan saya ditinggalkan seorang diri. Jamal tidak memandang saya langsung. Dia duduk di sofa ruang tamu, minum arak dan menggumam, "Kita hidup bersama 30 tahun. Macam mana kau boleh buat aku macam ni? Curang dengan suami kawan baik sendiri. Aku tak percaya." Setiap kata-katanya menusuk jantung saya. Saya meringkuk di lantai bilik tidur dan menangis. Semuanya hancur. Persahabatan 30 tahun, perkahwinan 30 tahun, semuanya hilang dalam sekelip mata dan semuanya kerana nafsu saya. Selepas malam itu, segalanya runtuh. Salmah mengemas barangnya dan terus pulang ke kampungnya di Kedah. Seminggu kemudian, surat saman perceraian dihantar ke rumah Encik Razak di B6003. Suami saya, Jamal, juga berpaling daripada saya. "Kita dah hidup bersama 30 tahun. Macam mana kau boleh buat aku macam ni?" Kata-kata Jamal menusuk jantung saya. Sejak hari itu, dia tidak bercakap dengan saya. Kami tinggal serumah tetapi saling mengelak seperti hantu. Setiap malam dia tidur di sofa ruang tamu dan tidak pernah memandang saya. Kira-kira sebulan kemudian, Jamal menyerahkan surat cerai. "Kita jual rumah ni, bahagi 2. Mulai sekarang, kita hidup sebagai orang asing," katanya dengan dingin. Saya tidak dapat berkata apa-apa dan hanya menandatangani dokumen itu. Saya tidak layak untuk memberi sebarang alasan. Yang paling sukar adalah anak-anak. Anak perempuan saya, Yasmin, di Australia, menelefon sambil menangis. "Mak, macam mana mak boleh buat macam ni pada ayah? Dengan suami kawan baik mak pula tu." Saya malu, tak boleh angkat muka. Apa saya nak cakap pada kawan-kawan saya? Yang mak saya khianati kawan baik dia dan curang. Jeritan anak perempuan saya membuatkan saya tidak dapat menjawab apa-apa selain daripada maaf. Tetapi, adakah kata maaf boleh mengampunkan segalanya? Sejak itu, anak perempuan saya memutuskan hubungan. Anak lelaki saya, Amir, yang sedang belajar, tidak mencari saya selepas pulang. Dia hanya menghubungi Jamal dan berkata, "Mak dah tak wujud lagi. Saya tak nak jumpa dia lagi. Saya telah dilucutkan hak sebagai seorang ibu." Rumah Salmah di B6003 dijual dalam masa 2 bulan. Encik Razak meninggalkan Subang Jaya seorang diri dan hilang entah ke mana. Malam sebelum dia pergi, dia menghubungi saya buat kali terakhir. Dia meminta untuk bertemu sekejap di tempat letak kereta bawah tanah Pangsapuri. Wajah Encik Razak kelihatan lesu, janggutnya tidak terurus dan lingkaran hitam jelas kelihatan di bawah matanya. Dengan suara yang bergetar, dia berkata, "Faridah,
Kita dah bebas sekarang, kita tak perlu menyorok lagi. Jom pergi dengan saya, kita mulakan hidup baru. Tetapi kata-katanya bukan satu kelegaan. Di sebalik nama kebebasan, yang tinggal hanyalah cemuhan dan kebencian. Saya menggelengkan kepala. Tak boleh, kita dah kehilangan terlalu banyak, jawab saya. Tapi kita dah dapat bersama kan? Kita saling mencintai, kan? Katanya. Tetapi saya tidak lagi yakin. Adakah ini benar-benar cinta? Atau sekadar nafsu? Akhirnya, Encik Razak meninggalkan Subang Jaya seorang diri. Dia berkata dia akan ke suatu tempat di Kuala Lumpur, tetapi tidak memberitahu alamat yang tepat. Begitulah kami berpisah. Rumah kami dijual dalam masa 3 bulan. Rumah yang penuh dengan kenangan selama 30 tahun kini menjadi milik orang lain. Jamal membahagikan wang jualan itu kepada dua dan berpindah ke sebuah bilik sewa. Saya juga menyewa sebuah bilik kecil. Kira-kira sebulan selepas berpindah, Encik Razak menghubungi saya. Dia berkata dia bekerja sebagai penjaga bangunan di Kuala Lumpur dan merindui saya. Dia bertanya sama ada dia boleh datang ke Subang Jaya pada hujung minggu. Saya teragak-agak, tetapi saya tidak dapat menahan kesunyian dan bersetuju. Pada hujung minggu itu, Encik Razak datang ke bilik sewa saya. Kami berpelukan lagi, tetapi ia tidak seperti dahulu. Walaupun kami boleh bertemu secara terbuka tanpa perlu menyorok, ia terasa lebih janggal. Detik-detik gairah itu kini hanya meninggalkan rasa kosong. Selepas selesai, Encik Razak bertanya lagi, kita kahwin? Kalau kita jadi suami isteri yang sah, kita tak perlu malu. Saya menggelengkan kepala. Tak boleh. Kita dah kehilangan terlalu banyak. Dia bertanya kembali, tapi kita dah dapat bersama, kan? Saya menjawab perlahan, adakah itu satu kemenangan? Apa yang kita pegang bukan cinta, tetapi nafsu. Encik Razak terdiam lama. Kami berdua tahu apa yang telah kami lakukan. Sejak hari itu, hubungan kami dengan Encik Razak terputus. Kami seolah-olah bersetuju secara diam-diam. Sudah tiba masanya untuk menamatkannya. Begitulah masa berlalu tanpa belas kasihan. Kira-kira setahun kemudian, saya tinggal seorang diri di sebuah bilik sewa kecil. Saya cuba mencari pekerjaan, tetapi pada usia saya, ia tidak mudah. Tidak banyak tempat yang mahu menerima wanita bercerai berumur 55 tahun. Akhirnya, saya mula bekerja sebagai pekerja sambilan di sebuah pasar raya. Saya bekerja 4 jam sehari menyusun troli di sebelah kaunter pembayaran untuk menampung perbelanjaan hidup. Wang yang Jamal berikan juga semakin berkurangan. Suatu hari, ketika bekerja di pasar raya, saya terserempak dengan Salmah. Salmah berkata dia datang ke Subang Jaya sekejap dari Kedah. Dia datang untuk mengemas barang-barang peninggalan bekas suaminya. Mata kami bertemu, tetapi kami tidak berkata apa-apa. Luka pengkhianatan masih jelas terukir di wajah Salmah. Dia memalingkan muka dan berlalu pergi. Persahabatan 30 tahun berakhir begitu sahaja, tanpa sepatah kata. Malam itu, saya duduk seorang diri di bilik sewa dan menangis. Semuanya salah saya. Salah saya kerana tidak dapat mengawal nafsu. Saya mula pergi ke surau. Saya bersujud dan memohon keampunan, tetapi saya tidak dapat memaafkan diri sendiri. Setiap malam Salmah muncul dalam mimpi saya. Dia tersenyum seperti dahulu dan memanggil nama saya. Tetapi apabila saya membuka mata, realitinya sangat kejam. Bilik sewa yang kosong, makan seorang diri, telefon bimbit yang tidak pernah berdering. Inilah kehidupan yang saya pilih. Suatu hari saya secara tidak sengaja mendengar berita tentang Encik Razak. Dia telah berkahwin semula di Kuala Lumpur dengan seorang wanita yang 10 tahun lebih muda daripadanya. Mendengar berita itu, saya berasa kosong yang aneh. Bukan kerana saya masih ada perasaan, tetapi kerana saya terkilan dia boleh memulakan hidup baru dengan begitu mudah. Sedangkan saya masih hidup dalam penyesalan di bilik sempit ini. 2 tahun telah berlalu dan kini saya berumur 56 tahun. Anak perempuan saya, Yasmin, masih memutuskan hubungan dan anak lelaki saya, Amir, hanya bertanya khabar kepada ayahnya sekali-sekala. Bagi anak-anak saya seperti orang yang sudah mati. Kadang-kadang di pasar raya, saya melihat ibu dan anak perempuan berpegangan tangan membeli belah. Setiap kali hati saya hancur. Saya juga pernah begitu. Ada masanya saya berpegangan tangan dengan anak perempuan saya ke pasar dan mencuba kedai makan. Saya telah kehilangan segalanya. Persahabatan 30 tahun. Perkahwinan 30 tahun, hubungan dengan anak-anak, semuanya saya tukar dengan beberapa detik kenikmatan. Apabila saya fikirkan kembali, saya sangat bodoh.
Orang kata apabila sudah tua, nafsu akan hilang, tetapi sebaliknya ia menjadi lebih kuat. Apabila kesunyian dan kekurangan bercampur, ia menjadi nafsu yang menakutkan. Tetapi jika nafsu itu tidak dapat dikawal, hidup akan hancur seperti saya. Satu pilihan seketika menentukan seluruh hidup. Kepercayaan yang telah hancur tidak dapat dibina semula. Sekarang, di dinding bilik sewa saya hanya ada sebuah kalender. Setiap hari saya memadam tarikh, bertahan dari hari ke hari. Adakah anak-anak saya akan memaafkan saya suatu hari nanti? Saya hidup dengan harapan itu. Tetapi realitinya kejam. Anak perempuan saya masih tidak menjawab panggilan dan anak lelaki saya telah memadamkan kewujudan saya. Apatah lagi sahabat saya, Salma. Kadang-kadang saya terfikir tentang Encik Razak. Adakah masa kami bersama itu benar-benar cinta atau sekadar ilusi yang dicipta oleh kesunyian dan nafsu? Sekarang, saya rasa ia adalah yang kedua. Jika ia cinta sejati, ia tidak akan memusnahkan begitu banyak perkara. Jika ia cinta sejati, kami akan dapat berhenti untuk melindungi satu sama lain, tetapi kami tidak dapat berhenti. Kami buta kerana nafsu dan memusnahkan segalanya. Saya berharap tidak ada lagi orang bodoh seperti saya. Saya harap cerita ini menjadi amaran kepada seseorang. Apa yang paling berharga dalam hidup anda? Keluarga? Sahabat? Atau kenikmatan seketika? Saya memilih kenikmatan seketika dan sebagai bayarannya, saya kehilangan segalanya. Pada saat ini, jika saya melihat keluar tingkap bilik sewa, saya melihat keluarga yang bahagia. Pasangan suami isteri berpegangan tangan, anak-anak ketawa dan berlari. Itulah kehidupan seharian yang telah saya hilangkan. Saya tidak dapat memutarkan masa kembali. Saya hanya boleh menjalani sisa hidup saya dalam penyesalan. Satu kesilapan yang saya lakukan pada usia 54 tahun telah meruntuhkan seluruh hidup saya. Nafsu seketika telah memusnahkan segala yang telah saya bina selama 30 tahun. Kepada semua yang mendengar cerita ini, saya merayu. Kawal nafsu anda. Jangan terpedaya dengan godaan seketika. Jagalah perkara berharga yang anda miliki sekarang. Jangan jadi seperti saya, kehilangan segalanya dan menyesal. Masih belum terlambat. Peluklah keluarga anda. Ucapkan terima kasih kepada sahabat anda. Itulah kebahagiaan yang sebenar. Saya sedar terlalu lambat. Selepas kehilangan segalanya, barulah saya sedar. Saya harap anda membuat pilihan yang berbeza daripada saya. Kehidupan rumah tangga yang matang bermula dengan saling menghormati dan mengawal diri. Nafsu sahaja tidak akan membawa kebahagiaan. Sebaliknya, ia hanya akan memusnahkan segalanya. Sekian sahaja cerita perjalanan hidup saya. Jika video ini bermanfaat, sila tekan butang subscribe dan like. Jika anda mengaktifkan notifikasi, saya akan kembali dengan cerita yang lebih baik. Dan jika anda rasa video ini menarik, sila tinggalkan komen di mana anda sedang menonton. Perhatian kecil anda adalah kekuatan besar bagi saya. Terima kasih.